Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ku Nur Kisina Kaisara binti Ku Kamara daripada kelas 4 STEM 1. Tajuk video PBS saya pada kali ini ialah makanan tradisional Sabah. Sedikit tentang Sabah. Sabah merupakan satu wilayah yang membentuk Malaysia bersama-sama dengan Tanah Persekutuan Melayu, Negeri Sarawak dan Singapura pada 16 September 1963. Selain itu, Sabah dahulu dikenali sebagai Chesterton dan Sabah terletak di sebelah utara Pulau Borneo serta ibu negeri Sabah pula ialah Kota Kinabalu. Jadi, di Sabah terdapat pelbagai kaum dan etnik yang tinggal di sana. Semestinya, pelbagai makanan tradisional juga terdapat di Sabah daripada setiap kaum. Dalam video kali ini, saya akan membentangkan 3 jenis makanan pilihan yang telah saya kaji. Makanan yang pertama ialah tayum ataupun landak laut. Tayum ni telah menjadi makanan tradisi oleh kaum Bajau di pantai timur Sabah. Bahannya ialah bawang merah, bawang putih, halia, lada merah, cili padi, serai, lengkuas, bubuk kunyit, garam, sos tiram, kicap dan sos cili. Video di atas menunjukkan cara untuk kita nak makan tayum. Limau lah kita rasa. Lalu limau. Ni pertama kali aku rasa benda ni. Tak pernah rasa lagi. Harap-harap okey. Boleh terima. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Tak ada rasa apa. Lagi sekali. Rasa masing-masing je dia. Rasa dia macam rasa fresh lah. Makanan yang kedua pula ialah kima. Ia adalah makanan tradisi bagi suku kaum Bajau. Kima adalah sejenis kerang laut yang biasanya terdapat di pinggir laut. Bahannya ialah kima, bawang merah, bawang putih, bubuk kunyit, lada merah, halia, minyak, air, garam dan sayur. Di sini kita boleh lihat bagaimana cara untuk memasak kima. Jadi mula-mula potong ikut cita rasa sendiri dan bersihkan kima dengan air bersih. Lepas itu kita sediakan bahan dan tumis bahan tumisan seperti bawang putih, bawang merah dan halia. Seterusnya kita akan letakkan bawang besar ataupun bawang holland. Lepas itu kita gaulkannya dan masukkan serbuk kari, serbuk kunyit, cili padi dan serbuk perasa yang lain. Di situ kita masakkan kerang kima ni tadi sampai dia matang. Dan yang ketiga pula ialah hinava atau hinava kinapan, iaitu daripada suku kaum Kadazan Dusun Sabah. Ikan tak perlu dimasak tapi hanya dimasak dengan perahan jus limau. Bahannya ialah isi ikan tenggiri, limau kasturi, bawang merah, lada merah, halia, cili padi, garam dan gula. Sekarang kita boleh lihat cara untuk memasak hinava. Mula-mula kita asingkan isi daripada kulit. Lepas itu kita hiriskan dia halus-halus ikan tu. Dan untuk limau kasturi pula kita perah
untuk dapatkan jus limau tu. Tapis supaya tak ada biji dan perapikan dengan jus limau. Lepas itu kita racik bawang merah, hanya cili, bahan yang telah dipotong tadi kita campurkan dia dengan ikan yang telah direndam dengan jus limau. Kemudian letakkan garam dan gula dan gaulkan hinava kita tadi dan siap. Sekian itu saja video saya pada kali ini. Terima kasih kerana menonton.